Hari ni last day. Pikah garang. Dia marah ni sah kata tak. Kenapa? Sebab dia sah. Ya Allah. This is law. Ada Ni dia yang bangun. Ni je yang dah bangun. Tapi bilik Isyu dah mandi. Dia orang tengah make up sekarang. Okay guys, hari ni hari terakhir kita kat PD. Jadi sebelum balik, kita pusing-pusing PD dulu. Kita nak tengok ikan-ikan. Mana ikan? Mana ni? Ikan. Ada ikan asin dia yang tu. Cuma ada ikan asin. Kau ke? Tak. Kan? Salah. You bodoh. You bodoh. Dia macam nonchalant tu. Oh sebab dia nonchalant kot. Dia macam bodoh macam tu. Sebab tu nama dia bodoh. Kawan Comel. Tengok dah fisik. Wah. Dia macam kain baldu. Okey, jom ikut saya. Okey jom. Balik. Main acak-acak vlogger. Kita masuk dalam kawasan pink. First kita ada ikan ni. Ikan cepat bagi tahu sikit pasal ikan ni. Ikan ni, ikan ni dia belang-belang sebab dia keturunan zebra. Okey. Bila spesies rare. Ya, aku tak tahu lah. Dengan Dori ada kat belakang. Okey, ni belut Peter, kau tengok ni. Dia warna kuning dengan hitam. Dia makan apa ya? Makan udang. Dia makan udang. Habis udang kau dia makan. Okey, itu dia Alik Koi. Alik Koi tengok ikan apa tu? Rumpai laut. Rumpai laut. Dia baca je guys, dia tak tengok pun ikan. Ada kat sini. Oh, dah tengok ada. Okey. Ya. Hai. Tekan tak? Ada dah. Okay, what's up guys? So hari ni kita dah selesai trip point 1 3 hari 2 malam. So kita pulang sudah ke sarang. Okay. Yeah, exam pula. Exam pula. Kita orang balik dulu guys. Sebab yang lain ada yang pergi sungai. Memang ni bukan. Azim tak nak kawan dengan kita orang dah. Dia tinggal kita orang. Jadi balik dulu dengan Loh. So sekarang kita orang duduk dalam library. Kereta ni macam library tu. Semua senyap. Sekarang dia punya bising sebab dia orang dah kerja.